1993 ada Pasaraya Pelangi, meriah masa ni, 30 tahun yang lalu. Okey, komen Ahmad Tarmizi 633 ni membawa kita ke satu lagi nostalgia di Temerloh, iaitu Pasaraya Pelangi. Okey, di sanalah tapak Pasaraya Pelangi yang dimaksudkan tu. Pasarayanya dah tak ada dah, yang tinggal hanyalah nama Dataran Pelangi saja. Okey, jadi tapaknya bermula dari pangkal dia lah, hinggalah bawa ke kedai ujung sana. Mungkin sekitar 10 pintu macam gitu. Pasaraya ni memang jadi tumpuan lah dulu, sebab berdepan dengan terminal bas Temerloh tu. Itu perhentian bas ekspres dan juga bas daerah ataupun bas berhenti-berhenti panggil orang. Kebetulan lah ya, sebelum ini saya sempat bertemu dan bersembang dengan Tok Empat Ibrahim Kilau di warung sarapan di hadapan Masjid Al-Wusta Tanjung Besar. Jadi Tok Empat Ibrahim tu adalah bekas pengerusi Pasaraya Pelangi ni, Pelangi di luar Semantan ni. Jadi sempatlah saya bertanyakan kepadanya tentang berapa hal pusat beli belah Pasaraya di sini pada masa itu. Katanya Pasaraya tu dibuka sekitar tahun 1990. Tu seingat dia lah, selepas siap projek tambunan pasir di tapak ni, di luar ni lah. Kawasan ni berpaya dulu sehinggalah ditambun. Kerja penambunan tu bermula daripada tahun 1987 kalau tak silap. Di dataran ni juga selalu buat expo, macam expo raya, cuti sekolah dan sebagainya. Jadi orang memang sentiasa ramai lah sini. Jadi yang meriahnya di sini bukan saja tempat membeli belah, tetapi juga tempat lepak orang. Kalau orang muda lepak lah, juga makan minum. Tak silap di sini ada 3 tempat untuk santai-santai dan minum-minum di blok ni. Itu Happy Fried Chicken, Agro Farm dan juga Frida. Jadinya kawasan ini sangat strategik lah kerana berhadapan dengan terminal bas. Penumpang yang turun naik bas pasti ke sini untuk berbelanja. Sayangnya selepas hentian bas ekspres dipindahkan ke atas ke Jalan Sudirman sana, urus niaga di sini beransur-ansur malap dan akhirnya Pasaraya Pelangi pun berpindah.